Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat aku dan OSG. Hari ni kita akan berangkat ke lokasi Changi ya, lokasi Changi. Kita on the way ke sana. Cuaca agak-agak berawan pada siang tadi. Angin dah mula sepoi-sepoi tapi taklah terlalu ribut. Mudahan suasana tak hujan sahabat Okey sahabat, kita akan update lagi bila dah sampai spot. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang setia dalam channel ni. Saya ucapkan terima kasih lah, yang mana masih berkekalan dan yang tidak bersama lagi pun tidak mengapa, kerana tujuan saya di sini hanya untuk menghiburkan dan mengupdate bagaimana laut Singapura ni, ikan dia walaupun tak besar tapi sekadar hiburan sajalah, sekadar hiburan kerana saya buat YouTube ni pun tidak dibayar kerana kita buat YouTube ni di sini sebagai hobi memancing sajalah. Kerana hasilnya pun tidaklah sebesar seperti jiran-jiran kita yang berada di Malaysia, Indonesia, England, Vietnam, Filipina, Saudi Arabia, UAE, Rusia Okey, itu saja update saya hari ini dan kita akan menuju ke spot sahabat. Kita sama-sama tengok sahabat air tak besar tapi harus kuat. Air tak besar tapi harus kuat. Adakah ikan biasa? Oh, pari. Pari ya, tu dia. Pari Okey. Pari sahabat. Pari macam jenis saya suka jaga ni, sengat dia ni. Kalau kena sahabat, terus stop mancing sahabat Okey, kita riliskan dulu sahabat. Umpan yang kita gunakan adalah udang Udang tambah sikit Kita tambah sini. Okey, kita jump. Bismillah. Tak ada gorgon. Duri. Ikan wajib di sini Ni ikan ikan patin sangka Ikan patin sangka. Tu dia. Bukan patin nori patin sangka ni. Okey, kita lepaskan daripada mata gaya dulu. Apakah duri lagi? Oh, pari yang kedua, pari cecuka pari cecuka yang kedua. Ni dia. Tadi dah lepaskan, ni yang kedua lah. Okey, ini pun kita lepaskan lah. Nak buat sambal malas pula. Okey. Pari yang ketiga ni. Kalau simpan dah 3 ekor ni pari. Kat tengah-tengah ni banyak main pari ni. Okey, kita try tengok macam mana lah. Kita try simpan Mana tu dapat banyak, boleh buat sambal ni. Sedap juga ni sahabat. Alamak, malung besar, malung emas air semen bosok ni malung ni. Aduh, itu dia.
Malung masa. Hui, dahsyat ni ikan ni. Besar ni. Kita terpaksa riliskan ni. Bahaya ni.